Koleksi kisah tauladan haiwan kali ini membawa kepada cerita bertajuk Si Kancil Bijak dan Perangkap Misteri. Di sebuah hutan yang rimbun, tinggal seekor kancil bernama Kiki. Kiki terkenal dengan kecerdasannya. Semua haiwan suka mendengar cerita Kiki. Pada suatu hari, Kiki berjalan-jalan di tepi sungai. Dia ternampak buah mangga yang besar di atas tanah. Wah, sedapnya mangga ini, fikir Kiki. Namun, ketika Kiki menghampiri buah mangga itu, dia melihat sesuatu yang mencurigakan. Terdapat tali yang tertanam di bawah tanah dan di tepi buah mangga itu. Hati-hati Kiki, katanya kepada dirinya sendiri. Ini mungkin perangkap. Kiki mula memeriksa kawasan sekitar dengan teliti. Kiki menyedari tali itu bersambung kepada jaring besar yang tergantung di atas pokok. Ini pasti perangkap pemburu, fikir Kiki dengan cemas. Tiba-tiba datang seekor arnab kecil. Kiki, buah mangga ini nampak sedap. Bolehkah saya ambil? Tanya arnab. Jangan Arnab, ini perangkap. Jika awak mendekati buah itu, jaring di atas akan menangkap awak, kata Kiki menghalang Arnab. Arnab berterima kasih kepada Kiki. Awak sangat bijak Kiki. Kalau bukan kerana awak, saya pasti sudah tertangkap. Kiki memikirkan cara untuk mematahkan perangkap itu. Dia mengambil ranting kayu dan mengetuk tali perangkap perlahan-lahan. Jaring besar jatuh dengan kuat ke atas tanah, tetapi tiada haiwan yang tertangkap. Sekarang, perangkap ini tidak lagi berbahaya, kata Kiki. Haiwan-haiwan lain yang melihat kejadian itu mula berkumpul. Mereka kagum dengan kecerdasan dan keberanian Kiki. Kiki, awak telah menyelamatkan kami semua. Terima kasih, kata seekor rusa tua. Semua haiwan bersorak untuk Kiki. Kiki tersenyum dan berkata, kita mesti sentiasa berhati-hati dan membantu satu sama lain. Bersama, kita lebih kuat. Sejak hari itu, Kiki menjadi pelindung hutan. Dia sering memeriksa kawasan untuk memastikan tiada perangkap lain. Kisah ini mengajar kita bahawa kebijaksanaan dan kepedulian boleh menyelamatkan nyawa. Tolong-menolong membuatkan dunia lebih selamat untuk semua. Pengajaran dari cerita ini adalah pentingnya berwaspada dan peka dalam situasi berbahaya. Ia juga menekankan nilai membantu orang lain dengan ikhlas dan bekerjasama sebagai komuniti. Kepintaran yang digabungkan dengan kebaikan dapat mengatasi cabaran dan melindungi semua dari bahaya.